Man, aku rasa aku nak start menyimpan lah, Man. Sama lah. Aku rasa aku nak start save duit aku lah, weh. Tu aku tahun lepas nak kahwin bagai semua kan. Ya tu. Man. Kasut baru Ya, aku pun beli tadi. Weh, cantik tu, Man. Ya tu. Order sekali untuk aku, Man. Kau nak satu. Nanti aku order. Aku pun lagi nak beli 3 pasang lagi ni. Aku rasa kan, aku kena start makan nasi bujang lah sekarang. Weh, kita makan nasi bujang lah. Telur tu, kongsi 2 dengan aku. Jimat sikit. 6. Lomak salai ni, aku macam pernah dengar. Aku pernah dengar. Selalu juga lalu FYP aku. Check dalam lah, mana tahu nasi bujang ada. Ya tak ya Jom, aku lapar ni. Bagi aku lah, makan kan. Makan tak payah berkira sangat tu. Betul, Man, betul. Tapi jimat kena jimat kat. Tak boleh berlebihan lah sangat betul. Makan ni. Dalam rezeki ni jangan berkira lah, Man. Rezeki ni Allah bagi kan. Ya. Man. Bawang ni asal ambil satu ke? Itu apa pasal aku suruh kau ambil 10 tadi kan. Lepas tu ayam tetel tu nak lagi 9. Aku rasa kan, ni last lah aku makan banyak macam ni. Lepas tu aku dah start berjimat lah. Itulah, Man. Aku pun rasa kita nak kena berjimat lah ni, Man. Tidak bang, abang makan ni dah bakal dalam serat. Lebih ni bang, abang nak kena kontes. Oh, ada kontes ke? Ada bang. Kalau contoh abang makan lebih dari RM75, abang boleh join kita punya abang makan dan monang. Kami tahu dapat join lah. Alang-alang benda ni dah ada dah. Kan? Tambah sikit lagi lah. Tambah sikit lagi je. Ni kira tak membazir, Man. Aku rasa besok lusa aku datang lagi ni. Boleh dapat lagi ni. Kena start lah, kena start. Aku rasa dah. Aku kena start save duit lah sekarang ni. Benda-benda macam ni memang kena start lah, Man. Kalau kita tak mula kan memang tak jalan lah. Itu lah. Okay lah, gerak luar balik. Man. Aku rasa exhaust kau kena tukar, Man. Memang aku yang ni pun aku nak tukar carbon, lepas tu tayar bagi aku carbon kau tu kena tukar tu. Aku rasa dah expired carbon kau, tukar. Aku rasa coolant lah sebab aircon tak siut dah.